Empat perkara penting ni korang kena ada untuk memastikan korang dapat hasil program turun berat badan yang berkesan. Yang pertama, meal plan yang mudah nak follow dan tidak membebankan. Yang kedua, satu mekanisme untuk korang track korang punya progress untuk memastikan korang sentiasa di jalan yang betul. Yang ketiga, kena ada community platform, kena ada kawan-kawan yang sama-sama dalam program nak turunkan berat badan, barulah lebih enjoy perjalanan korang tersebut. Dan yang keempat, accountability partner. Boleh carilah coach ke ataupun rakan yang sama tengah diet, bagi tahu dekat kawan tu untuk tengok sama-sama kita punya hasil, kerjasama dengan dia untuk pastikan each other, sama-sama peringat each other untuk kekal on track. Jadi empat perkara ni dia akan memastikan kita untuk sentiasa berada dalam mindset yang betul dan kita senang nak istiqomah dan berdisiplin untuk terus berdaya supaya diet kita tu tak jadi diet yang yo-yo, tak jadi diet yang tidak efektif, tak jadi diet yang stres. Okay, so cari empat perkara tu. Kalau nak join community kami yang memang nak include semua benda tadi tu, klik link di profile ataupun isi beg biru ataupun komen nak join Fit Habits. Alright, Assalamualaikum. Jumpa di video seterusnya. Bye.